Racun kali ni kita ada Realme 16 Pro Plus finally akan masuk pasaran kita. Jom kita unboxing. Dalam kotak kita dapat phone tu sendiri. Lepas tu of course lah kan, macam korang nampak, ada casing jenis transparent. Dan of course lah, ada juga semua komplit, ada kabel, adapter dan juga SIM tool. Tapi disebabkan unit review, so biasa memang akan dapat 2 pin macam gini lah. Rekaan dia agak berbeza lah compare dengan previous model. Kali ni lebih slim, lepas tu dia ada macam curve dekat bahagian sisi. Dan bila rasa tekstur dekat sini dia agak lain tau. Dia bukannya metal, bukan kaca, tapi dia macam leather. Lepas tu untuk bahagian lens dia, korang boleh nampak lah kan, dia terus bersambung dengan body, mengingatkan saya tau dengan model daripada Oppo Find X3 tak silap. Untuk bahagian hadapan skrin ni, first kali saya perasan kalau panel dekat sini dia pakai curve tau dekat bahagian sisi. Tapi kalau tengok kualiti yang terhasil daripada wallpaper ni, nampak agak tajam, agak detail lah. Dia bukan pakai panel biasa. Lepas tu katanya ada refresh rate lebih tinggi, pakai chip yang lebih powerful, bateri pun besar dan model ni biasanya kan dia fokus lebih dekat bahagian kamera. So nanti kita tengoklah hasil kamera dia macam mana dan apa fungsi terbaru dia. Untuk full features dan spek korang nantikan. Apa komen korang?